mana saya buat ni jadi ni? Jawapan dia simple. AI image to video. Okay, so inilah ciri terbaru yang dibawakan oleh Honor pada telefon terbaru mereka, Honor 600 Pro. Tapi mesti ada yang tanya, bukan ke ciri ni dah ada tahun lepas? Tak salah, betul. Tapi tahun ni mereka upgrade lagi ciri ni dengan 3 benda utama. Satu adalah multi-image input. Di sini anda boleh guna sehingga 3 gambar untuk jadikan satu video pendek. Lepas tu adalah text prompt. Text prompt ni bahasa mudah dia, anda bagilah apa saja arahan, apa saja prompt ikut kreativiti anda sendiri. Sebagai contoh, macam ni. Dan apa yang saya boleh puji adalah dia sokong bahasa Melayu, yang mana ini adalah mesra pengguna tempatan dan kita tak payah pening nak pilih bahasa lain. Dan kalau rasa malas sangat, pilih je lah template yang ada. Dekat sini ada lebih 10 template menarik. Kita ada macam dolly zoom, bullet time dan lain-lain. So pilih je lah ikut kreativiti masing-masing. Senang kan? Tapi nanti dulu, kehebatan phone ni dia tak habis dekat situ je tau. Tahun ni Honor masih fokus pada kamera. Dalam telefon ni dia ada sensor utama 200 megapiksel yang Honor kata paling besar dalam kelasnya. Macam mana mereka capai benda ni? Dekat sini dengan adanya AI Remozak, lepas tu digabung pula dengan 16 piksel, inilah yang menjadikan sensor tu besar. Dan disebabkan itu, hasilnya sensor ni dia lebih sensitivity terhadap cahaya yang dikatakan 24% lebih baik berbanding sebelum. So kalau dalam bahasa mudah saya boleh kata, gunakanlah telefon ni dalam apa jua keadaan, malam ataupun terang, gambar masih ada, details pun masih ada. Okey, sebenarnya yang lagi menarik adalah telephoto lens 50 megapiksel mereka tu. Yang mana kali ni kalau anda zoom sampai 7 kali, AI zoom tu akan aktif dan anda diberi pilihan sama ada nak guna atau tak dengan tekan pada ikon saja, dan lebih menarik, zoom tu boleh pergi sampai 120 kali. Dan inilah sebenarnya kehebatan dan juga lonjakan besar pada telefon ni berbanding tahun lepas yang hanya sokong max 50 kali saja. Kalau saya boleh tambah lagi kan, apa yang meyakinkan tentang telefon ni adalah sistem penstabilan terbina dia. So tahun ni Honor dia guna SIPA Grade 6.0 pada kamera utama dan juga SIPA Grade 6.5 pada kamera telefoto. Dalam bahasa mudah, anda gunakanlah saja telefon ni sama ada satu tangan, bergerak, hasil dia memang terang, jelas dan bebas blur. Ini adalah salah satu ciri yang ada pada flagship mereka, Magic 8 Pro sebelum ni. Tapi apa lagi yang buat kamera telefon ni lagi best? Mestilah AI terbina dia. Honor kali ini bukan saja bagi sensor yang besar, tapi ciri-ciri AI terbina yang menarik. Pertama, kita ada AI Night Enhance. Yang ni susah untuk gambar malam, walaupun digunakan untuk ultra wide zoom 10 kali, details tu tetap ada. Kemudian kita ada AI Night Portrait. Ni kalau suka berselfie, tak ada masalah, risau muka tenggelam. Kemudian kita ada AI Supermoon 2.0 yang mana ini akan aktif secara automatik apabila nampak bulan, jadi kita boleh ambil gambar bulan dengan terang dan tajam. Lepas tu ada juga Moving Photo Editing 2.0. Yang ni dia boleh remove orang dalam live photo ataupun buat collage pop-up kalau anda nak tambah efek yang menarik. Kalau jenis yang kaku pula, jangan risau, kita ada AI Pose Suggestion. Dekat sini dia akan bagi anda beberapa pose untuk anda dapatkan gambar yang menarik. Lepas tu ada AI Magic Color. AI Magic Color ni adalah anda boleh gunakan untuk apply tone ikut kegemaran anda dan jadi gambar tu lebih cinematic. Dan kalau nak rasa vibe guna instant camera kan, bolehlah cuba ciri AI Pull to Film tu yang bagi vibe retro yang unik. Dan akhir sekali adalah AI Photo Agent yang boleh anda akses pada AI button. Dengan fungsi ni macam-macam anda boleh buat dan kawal, termasuklah object removal sehinggalah ke AR style. Senang kata, anda boleh gunakan macam-macam perkara dalam satu tempat sahaja. Okey, cukup pasal kamera, sekarang kita beralih ke design. Tahun ni Honor menggunakan sepenuhnya rekaan rata, susunan kamera yang kemas dan juga warna orange yang striking. Warna ni memang tarik perhatian, tapi kalau anda nak yang chill, boleh cuba warna hitam dan silver yang orang kata lebih timeless. Beralih ke perkakasan dalaman pun berkuasa. Tahun ni Honor menggunakan chip Snapdragon 8 Elite Gen 4. Chip ni agak famous last year, so sesuai digunakan untuk gaming dan multitasking. Lepas tu bateri pun besar, 7000 mAh. Dekat sini dia ada ciri AI khusus yang boleh adjust cara penggunaan kita. Pengecasan pun pantas, 80W berwayar, 50W nirwayar dan juga pengecasan berbalik untuk cas peranti lain 27W. Bukan itu saja, dia juga kalis air IP69K dan menerima persijilan SGS 5 bintang yang sepatutnya telefon ni memang tahan lasak dan boleh digunakan dalam jangka masa yang panjang. Dan paling ekstra kat sini tahun ni skrin dia, kecerahan punca adalah
8,000 nits, jadi nak digunakan di mana-mana saja, tak ada masalah. Lebih best lagi, skrin ni dia ada ciri eye care terpindah, jadi mata anda tidak akan letih walaupun digunakan dalam jangka masa yang panjang. So tunggu apa lagi? Honor 600 Pro dijual di Malaysia bermula harga RM3,099 untuk varian 12, 256 GB dan RM3,299 untuk varian 12, 512 GB. Sementara itu, kalau nak alternatif menarik, kita ada juga Honor 600 yang dijual pada harga RM2,599. Tapi nanti dulu, ada juga tawaran menarik yang mana kat sini ada rebate sebanyak RM200 yang menjadikan jualan Honor 600 adalah pada RM2,399 dan juga Pro version pula bermula RM2,899. Tunggu apa lagi? Dapatkan Honor 600 Pro di pasaran sekarang. Untuk maklumat lanjut, layari Honor Malaysia.